Apa dah jadi dengan rambutmu? Yo, tengok saya itu. Apa dah jadi? Apa dah jadi? Rambutmu macam berbiri. Apa dah jadi? Kalau kena penampar baru okey lagi. Dia nak maju dengan Malaysia, jadi dia cari akal untuk dapat perhatian. Budak ni bukan bodoh ni, itu cerdik ni. Basuh nak makan napa. Rambut molek-molek puting. Dia tengah duk bodek tu. Okey tengok jadi dia macam bodoh. Kalau kita pergi macam kakak nak. Oh, tak sewa aku dak gantung betih. Gantung betih ni mau tahu gapo nak geroh abang raju peru. Nak bodek tu ya Sazwana. Oh, tak sadar astagfirullahalazim. Aku dak bawa dah. Ya, kalau misalnya balu habis ni, pati mari minta maaf ya dah kak ya. Jah kata gitu ya. Tak jadi siapa anak ke raju pego. Jah kata gitu. Lu mu ayat gitu deh. Kalau misalnya kata bini buat benda tak suka ke gapo patut kita nak marah. Walau kita ngaju kau kita muka beruk gitu. Patut bini mari peluk. Mu kata tak sawak muka serupa beruk raju pego. Masalah you bukan peluk gini ya, ini gitu. Dia main peluk yang sebab air mata, itu tak serap.